seorang lelaki bertukar anak, belajar herba dengan kampungan, belajar tumbuhan beracun dengan makanan beracun. Dia belajar buat racun dari herba. Selepas dia pergi, dia tahu keluarga kandung dia bukan orang baik. Mereka lebih pilih anak tertukar daripada dia. Yang selepas dia tahu, dia lebih pilih pakcik dengan makcik dia jadi ibu angkat dengan ayah angkat, kerana mereka bukan orang jahat, kerana mereka baik. Apatahlah di wanita itu mandul yang orang yang baik. Kalau keluarga kandung dia tidak baik, lebih baik cari keluarga angkat. Keluarga angkat yang lebih baik tanpa pasangan atau keluarga. Sejujurnya, keluarga yang baik lebih layak dapat anak angkat yang baik. Buat apa bersama keluarga yang tidak baik, apalagi keluarga itu jijik sama orang kampung. Orang tidak baik memang tak layak berbaik dengan orang kampung, harusnya dijauhi atau tidak berkawan sama sekali. Itulah padah untuk mereka yang merendahkan orang kampung. Lari-lari lelaki herba yang pandai buat ubat dan juga racun. Cara untuk lawan racun ialah lawan racun untuk buat ubat dengan herba. Pandang rendah pada orang herba, pada rendah orang bandar yang rendahkan kampung, akhirnya kena pantang hidung sendiri. Akhirnya mereka bankrupt. Yang tidak layak dapat sokongan sama sekali, malah datang cuba kampung dapat simpati, malah dapat wajah marah. Siapa yang tak marah pada orang bandar yang merendahkan orang kampung? Memang pantas kena dapat batangan naga.